status terkini dekat Asia Barat selepas perundingan damai di Islamabad dilaporkan gagal mencapai persetujuan. Macam mana perundingan tu boleh gagal? Kalau kita dengar pula daripada Iran kata actually everything was going very well until dia kata lah Netanyahu call, and then that disturb the whole perundingan tu lah. Sekarang ni ada dua blockage lah, so to speak. One is by Iran, another one is by US. So our kapal patutnya dilepaskan oleh Iran. Bila our kapal di-block oleh US ni dia punya getah dia bahawa dia tak bagi kapal dia masuk, tapi bila China masuk dia tak berani nak block. Adakah dia kata orang kata hangat-hangat tak ayam ke kan? And kenapa Presiden Prabowo is very close to America and to some extent Israel? Orang Indonesia sendiri pun protes apa yang Prabowo buat. So saya rasa pun Indonesia pun bila US minta, dia tak berani kata no. Subsidi 195. Kalau kita beli 1 liter tu, subsidi tu lagi tinggi daripada harga yang kita bayar RM1.99. Is this sustainable? Saya tak rasa dia akan berterusan sampai bila-bila. Kerajaan boleh have a limit berapa dia boleh spend, dan satu hari nanti kita boleh katakan mungkin subsidi ni tak ada terus.